Okey, jom kita sambung projek yang seterusnya. Mula-mula kita buka dulu cover radiator ni. Tak ada. Kita relax dulu. Kita buka yang besar-besar dulu. Contohnya macam fork. Fork ni lah kita buka dulu. Okey, macam fork ni aku sebenarnya terbeli tau. Tapi tak apa, kita pakai je dulu. Okey, next this daripada Kindred. Yang ni size dia 260mm. Okey, ring yang dekat bawah sekali ni daripada standard tu jadi warna gold lah. Tapi yang ni alloy punya. Okey, untuk exhaust belakang pula aku pakai Ultimate X Pro. Yang ni size dia 285mm. Kalau version yang ni kau boleh adjust keras dengan lembut. Okey guys, jom sesi operate pun bermula. Aku bawa lah semua askar-askar aku untuk aku siapkan projek ni. Korang yang nak cepat sangat kan? Kita start dengan fork and tayar depan dulu. Macam cover set apa semua tu kan, aku plan nak buka last sekali nanti. Sebab aku nak biarkan dulu set yang ni macam mana rupa dia dengan tayar yang baru ni. Lepas tu exhauster belakang pula, depan belakang dah siap. Macam ni lah repairnya yuk. Tapi relax dulu tau, sebab ada banyak lagi barang yang aku belum buka weh. Last kali nanti baru kita baraikan. Okey gang, next kita nak pasang barang apa pula? Kalau aku dah baraikan set macam ni rupa dia berjam weh nak buat. Benda buka sendiri-sendiri macam ni lah cerita dia.